Assalamualaikum. Pada hari ini iaitu hari Khamis pada tarikh 24 hari bulan 4 April merupakan hari bersejarah SPM tahun 2024 mengambil keputusan SPM di SMK Tobias. Apa reaksi Uncle nak tunggu result anak lagi dah Dewan? Ya, sebenarnya saya ni daripada kemarin lagi rasa berdebat-debat lah nak tunggu keputusan anak tu. Jadi hari ni saya pun ikut anak mesin lah nak tengok apa keputusan yang dapat. Kira kita serah pada Allah Ta'ala lah. Usaha dah, jadi kita serah pada Allah Ta'ala apa yang dapat. Okey. Okey, Itu je. itu je. Terima kasih. Baik. Cikgu, apa perasaan menunggu bekas anak-anak murid-murid SPM mengambil keputusan pada hari ini? Perasaan saya rasa seronok sebab result nak keluar dan saya harap diorang semua dapat result apa yang diorang usahakan. Okey. Itu saja. Itu saja. Okey, Anna, apa perasaan ambil result SPM hari ni? Rasa bersyukur sebab ada subjek yang tak expect boleh dapat A. So happy, bersyukur. Itu je lah. Okay, terima kasih. Apa perasaan lepas dapat result SPM? Saya gembira sebab dapat capai target. InsyaAllah saya rasa happy lah. Okay, itu je. Okay, terima kasih. Okey, sekarang kita dah sampai dekat penghujung majlis. Jadi, terima kasih kerana menonton. Kita sekarang pun dah nak balik dah semua. Sekarang pukul 11. Jadi, semua majlis dah boleh bersurai. Terima kasih.